Assalamualaikum, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Pada hari ini, kita akan mempelajari topik daya geseran. Dalam tajuk ini, kita akan mengetahui maksud daya geseran, kesan daya geseran dan faktor yang mempengaruhi daya geseran. Kita juga akan mempelajari cara menambah atau mengurangkan daya geseran bagi memudahkan aktiviti seharian kita. Perhatikan situasi ini. Mengapakah skateboard ini terhenti selepas bergerak seketika? Ini disebabkan wujudnya daya geseran. Apakah yang dimaksudkan dengan daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Lihat. Permukaan kotak dan lantai yang bersentuhan akan menghasilkan daya geseran. Daya geseran sentiasa bertindak pada arah bertentangan dengan arah pergerakan objek. Kesan daya geseran dapat memberikan kebaikan dan keburukan kepada aktiviti harian kita. Contohnya, batang mancis dapat dinyalakan apabila haba terhasil kesan daripada daya geseran antara dua permukaan yang bersentuhan. Mari kita lihat kesan kebaikan daya geseran. Antaranya, pemadam pensil dapat memadamkan tulisan di atas kertas. Kedua, pad brek basikal dapat memperlahankan dan menghentikan basikal yang bergerak. Ketiga, kertas pasir dapat melincinkan permukaan kayu yang kasar. Selain itu, corak pada bunga tayar dapat menambahkan cengkaman tayar kereta di atas tanah. Mari kita lihat pula contoh keburukan kesan daya geseran. Yang pertama, daya geseran akan menyebabkan tapak kasut menjadi haus. Ini akan menyebabkan kita mudah tergelincir. Kedua, bunyi yang kuat dihasilkan semasa kerja menggerudi menyebabkan pencemaran bunyi. Ketiga, geseran yang berlaku secara berulang di dalam enjin kereta lama-kelamaan akan menyebabkan enjin mudah rosak. Keempat, skru yang berkarat akan menambahkan geseran dan menyebabkan skru sukar dilonggarkan. Terdapat lagi kesan daya geseran selain dari yang dinyatakan. Apakah kesan daya geseran lain yang dapat kamu lihat? Daya geseran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah jisim objek. Lihat dua gambar rajah ini. Rajah manakah yang mempunyai daya geseran yang besar? Rajah B mempunyai daya geseran yang lebih besar berbanding rajah A. Ini kerana objek yang lebih berat memerlukan daya yang lebih besar untuk mengatasi daya geseran dan bergerak. Semakin bertambah jisim objek, semakin besar daya geserannya. Manakala, semakin berkurang jisim objek, semakin kecil daya geserannya. Faktor kedua yang mempengaruhi daya geseran ialah jenis permukaan. Lihat pergerakan bola di atas permukaan lincin dan permukaan kasar ini. Bola manakah yang bergerak lebih jauh? Mengapakah bola tersebut bergerak lebih jauh? Hal ini kerana semakin kasar jenis permukaan, semakin besar daya geserannya. Permukaan yang kasar mempunyai daya geseran yang lebih tinggi menyebabkan bola sukar bergerak. Manakala, semakin licin jenis permukaan, semakin kecil daya geserannya. Daya geseran perlu dikurang atau ditambah untuk melakukan sesuatu aktiviti dengan cekap. Antara cara untuk mengurangkan daya geseran seperti menggunakan minyak pelincir atau gris untuk melincinkan tayar basikal. Kita juga boleh menggunakan tepung atau bedak untuk melincinkan papan kerem. Selain itu,
menggunakan troli atau roda untuk menggerakkan kotak berat. Tahukah kamu, maglev ialah kereta api magnet yang menggunakan daya tarikan atau daya tolakan elektromagnet untuk mengatasi daya geseran semasa bergerak. Maglev ialah singkatan kepada magnetic levitation atau levitasi magnetik. Maglev adalah sistem kereta api berkelajuan tinggi yang melayang di atas rel menggunakan kuasa magnet. Bagaimana pula cara untuk menambah daya geseran? Kita boleh menggunakan kain untuk membuka penutup botol, menggunakan berus untuk membersihkan kotoran, atau memasang grip raket untuk menambah cengkaman pada raket. Cikgu harap kamu dapat memahami topik yang dipelajari pada hari ini. Berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Assalamualaikum.